Baru buat 3 bulan, dah give up. Macam mana nak capai kerjaan macam tu? Bisnes ni bukan hobi hujung minggu. Kalau betul-betul nak berjaya, sekurang-kurangnya kena konsisten 3 tahun tanpa henti. Korang dah usaha cukup lama ke belum? Ramai yang mula dengan penuh semangat, tapi lepas beberapa bulan, terus hilang fokus. Kenapa? Sebab tak ada mentor yang tunjuk jalan. Sebab dikelilingi orang yang tak bagi sokongan, yang cakap bisnes susah lah, jangan buang masa. Sampai akhirnya mereka sendiri give up. Nak capai income tambahan 10,000 secara konsisten, korang kena berada dalam circle yang betul. Ada mentor yang sudah berjaya, ilmu yang terbukti dan strategi yang tepat. Kalau korang dah pernah cuba sendiri tapi tetap tak ada hasil, mungkin tiba masanya untuk buat cara yang betul. Nak tahu macam mana? Komen nak tahu. Lepas tu pergi ke profile Easy, WhatsApp Easy. Easy akan bantu korang semua mulakan. Ingat, ambil langkah pertama tu yang penting. Jadi, bertindak sekarang.